korang mesti selalu pernah tengok kes-kes yang tersadai tepi jalan. Selalunya kes-kes ni adalah terbakar dan yang kedua adalah kemalangan yang teruk. Untuk kes-kes begini, selalunya polisi insurans mereka third party. Dan tiada siapa pun yang nak menguruskan kereta-kereta sebegini. Jika korang bersalah, korang memang tak boleh nak membuat apa-apa tuntutan ke atas insurans korang. Bagi kes fire ataupun terbakar, sekiranya dalam polisi insurans korang ada towing, korang boleh telefon insurans, minta insurans uruskan kereta korang untuk bawa ke bengkel panel dan teruskan dengan proses tuntutan. Sekiranya kemalangan pula, korang boleh minta towing untuk tarik kereta korang ke bengkel jika bengkel nak terima kereta korang. Tapi kalau bengkel tak nak terima, korang boleh tarik kereta tersebut jual ke kedai scrap kereta. Korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans ataupun cash repair, korang boleh datang ke bengkel Abah Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa kat next video. Assalamualaikum.